Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam Ika Selan Channel. Lama saya tak memasak kan. Lama video masak-masak ni tak FYP lah dekat korang punya channel video YouTube ni. Okey, hari ni saya nak masak menu senang, mudah, simple macam biasa. Tak best tak share. Jadi yang ni yang best saya nak kongsikan dengan korang. Masak telur sotong goreng kunyit. Ini dia. Ini yang jenis frozen, dia dah cair. Suami saya beli dekat pasar raya je. Korang tahu tak kenapa dia warna merah, kenapa dia warna putih? Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah kenapa dan mengapa dan jenis-jenisnya ke. Kalau korang tahu, kongsikan dengan saya, dengan penonton-penonton semua. Okey, dekat sini 1 kilo, agak berat. Mungkin akan dimasak nanti dia akan kecut. Jadi sikit lah, mungkin berkurangan dia punya kuantiti. Harga dia dalam 20 berapa ni? RM24 guys. Wow, RM24. Agak berharga juga, agak mahal. Sebab itulah kalau saya pernah beli sotong goreng tepung, telur sotong ni, sepinggan RM10. Jadi kita fahamlah benda ni memang agak mahal. Okey, sotong goreng kunyit ni, telur sotong goreng kunyit, dia kena ada sayur-sayur dia. Dia kena ada kawan-kawan dia juga kan. Okey, kat sini saya dah potong siap-siap lobak, bawang holland. Pakai bawang besar pun boleh, tak ada masalah. Ni kacang panjang yang telah dipendek-pendekkan. Lepas tu ada sayur brokoli. Brokoli, cili besar, ada terselit sikit cili api. Dia kena ada pedas-pedas sikit lah, manja-manja je tu. Okey, ini saja bahannya. Senang kan? Bahan dia macam goreng kunyit macam biasa je. Macam ayam goreng kunyit ke, sotong goreng kunyit, sama je bahan dia. Cuma korang teman saya masak. let's go. Telur sotong ni yang saya dah bersihkan. Saya teruja lah tengok telur sotong merah ni. Dah macam buah buah limau Bali dah. Cantik warna dia. Ni warna putih. Subhanallah. Macam ni telur sotong. Sotong apa ya? Korang tahu tak sotong apa? Okey, lepas tu nak kena kunyit garam kan. Letak kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menggoreng dia. Letak garam. Bismillah. Lepas tu kita gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul secukupnya lah ya. Saya terlupa. Kena letak tepung jagung. Sebab apa? Nanti goreng ada senang macam dia tak pecah lah. Sebab benda ni kan lembut sangat. Jadi kena letak tepung jagung sikit. Nasib baiklah ada tepung jagung ni yang dah buka. Kalau tak ada, jenuh juga lah nak pergi membelinya. Letak sikit je. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak nak bagi dia masa goreng nanti dia melekat-lekat ke, dia pecah-pecah kan. Jadi dia sebab tak ada dia punya salutan dia. Okey, cukup. Dalam 2 sudu besar lah macam tu. Gaul rata. Okey, minyak dah panas. Masukkan telur sotong. Bismillah. Masuk semua. Telur sotong ni akan mengecut jadi kita slow-slow masak dia. Okay, biarkan telur sotong dia agak dia memejal. Kita tak boleh nak terus kacau, nanti dia hancur, sangat-sangat hancur. Kita bagi dia masak slow-slow. Lepas tu kita akan terbalik-terbalikkan dia. Lepas tu baru masukkan bahan-bahan seterusnya. Telur sotong ni dah kejal, dah boleh diterbalikkan. Itu dia. Nampak sedap sangat ni guys. Macam boleh dimakan terusnya je guys. Hampir masak. Kita tak nak bagi dia terlalu masak. Sebab kita ada sayur yang perlu dimasak lama sikit. Lobak dengan kacang panjang. Kita masukkan dulu lobak. Bismillah. Si lobak-lobak ni masuk dulu. Dengan kacang panjang pun boleh lah masuk sekali. Bismillah. Okey, kita kacaukan dia.
Tapi jangan banyak sangat garam ni, sebab tadi goreng sotong tadi kan dah, goreng telur sotong tadi kan dah ada garam kan. Okey, seterusnya dah boleh masukkan sayur brokoli, bawang holland dengan cili besar merah dengan cili api sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kalau korang nak letak sos tiram pun boleh. Saya tak nak letak, saya just guna yang simple saja. Bismillah. Masukkan. Macam ni lah dia yang saya kata dia lembab-lembab. Dia punya minyak tu akan jadi kuah tau. Dia bukan berkuah sangat, dia macam ni lah. Macam tu. Kita kacau rata. Dah nak masak dah ni, dah nak siap dah ni. Inilah dia hasilnya, hasil masakan saya untuk kali ini. Saya kongsi dengan korang semua. Korang kalau jumpa dekat pasar tu, jangan lupa untuk try. Cuba telur sotong ni. Budak-budak pun suka ni sebab dia tak bertulang, senang makan. Jumpa lagi dalam video-video seterusnya. Saya akan kongsikan dengan korang. Tak best tak share. Assalamualaikum. Nah, ambillah suara sikit.